Petaling Jaya baru dapat pengumuman tapak hospital awam baru. Tetapi itu pun tidak berlaku dengan sendiri. AKM dah kenal pasti Kompleks Sukan Taman Medan sebagai tapak berpotensi untuk hospital awam pertama di PJ. Salah sebuah bandar paling padat di Malaysia dan ambil masa selama ini. 2 minggu lepas PSM mengangkat isu ini secara terbuka. Kami bagi amaran kepada kerajaan, jangan jadikan hospital PJ ni seperti apa yang telah berlaku kepada Hospital Maran. Projek diumumkan, kemudian ditinggalkan. Hospital Maran dibatalkan separuh jalan. Alasan kerajaan, kadar penggunaan katil rendah di fasiliti berhampiran. Mereka lupa kira pertumbuhan penduduk. Mereka lupa betapa jauhnya orang terpaksa pergi untuk rawatan. Jadi, ya, pengumuman ini adalah satu kemenangan. PSM akui itu. Tekanan komuniti berhasil, tetapi pengumuman itu bukanlah hospital. Kami menuntut garis masa penuh yang telus dari tarikh mula pembinaan sampailah hari pembukaan. Warga PJ dah terlalu lama tunggu. Janji kosong tak boleh rawat pesakit. Dan selagi hospital baru itu belum siap, PPUM ada di tengah-tengah PJ. Turunkan semula harga bayaran kepada pra 2025. Sekarang, orang masih perlukan rawatan hari ini, bukan tunggu untuk hospital siap.